sejahtera. Selamat datang ke Berita Semasa Dagang TV. Saya Almira Auni Iman binti Muhammad Nur Kamal. Dan saya Nurul Huda binti Suparti. Berikut merupakan rangkuman berita dan aktiviti terkini di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru telah mengadakan majlis penyampaian sijil inovasi dan kokurikulum pada 27 Julai 2026 di Dewan Dagang. Majlis ini bertujuan mengiktiraf pencapaian pensyarah dan pelajar sepanjang Januari hingga Julai 2026, sekaligus menghargai sumbangan mereka dalam mengharumkan nama kolej. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan dan bacaan doa sebelum diteruskan dengan penyampaian sijil inovasi. Turut dipersembahkan tayangan montaj pencapaian warga kolej diikuti penyampaian sijil kokurikulum kepada pelajar dan pensyarah yang cemerlang. Majlis ini diakhiri dengan sesi fotografi sebagai simbol penghargaan kepada semua penerima. Pada 25 Julai 2026, dua pelajar Kolej Vokasional Perdagangan berjaya menamatkan penyertaan sebagai menti dalam program Women Industry Network atau WIN Cohort 12 di bawah inisiatif MyWira Women oleh Talent Crop Malaysia. Majlis graduasi telah berlangsung di Iris Hall, Aras 7 IDCC, Shah Alam, Selangor. Sepanjang program ini, peserta mengikuti pelbagai sesi pembangunan diri dan profesional secara bersemuka serta dalam talian. Majlis didedahkan kepada aspek kepimpinan, komunikasi, profesionalisme di tempat kerja serta nilai-nilai etika di samping memperluas jaringan profesional melalui bimbingan, mentor dan penglibatan bersama industri. Majlis graduasi turut diserikan dengan sesi perkongsian inspirasi oleh Viviana Saleh, Presiden Global Girls for Girls atau G4G yang menggalakkan peserta terus membangunkan potensi diri serta berani merebut peluang kepimpinan dan kerjaya. Mewakili Kolej Vokasional Perdagangan ialah Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein dan Nur Kaisara Farzana binti Ahmad Kamis. Kedua-duanya daripada kelas 2 di Biji 1. Tahniah diucapkan atas kejayaan mereka. Semoga pengalaman dan pendedahan industri yang diperoleh menjadi bekalan berharga dalam menghadapi latihan industri serta kerjaya pada masa hadapan. Pada 29 Julai 2026, telah berlangsung Majlis Graduasi Sijil Vokasional Malaysia Kohort 2023, Kohort 2024 serta Graduan SPM 2025 di Hotel New York Johor Bahru. Majlis disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Dom bin Dui, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Seramai 181 graduan diraihkan bersama ibu bapa dan penjaga sebagai tanda penghargaan atas kejayaan menamatkan pengajian. Turut hadir Yang Berusaha Tuan Haji Faisal bin Haji Muhammad Kasim, Pengarah Kolej Vokasional Tanjung Piai merangkap pengerusi MPKV Zon Johor. Majlis terus menyaksikan penyampaian anugerah pelajar terbaik mengikut program bagi Kohort 2023 dan Kohort 2024 sebagai penghargaan kepada graduan yang menunjukkan kecemerlangan akademik dan sahsiah. Tahniah diucapkan kepada seluruh graduan. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk terus melakar kecemerlangan sebagai graduan TVET yang kompeten dan bersedia memenuhi keperluan industri. Pada 30 Julai 2026, Kolej Vokasional Perdagangan telah menganjurkan Karnival Pendidikan Digital dan AI dalam TVET, Enrich dan Inovasi. Program ini telah dirasmikan oleh Encik Muhammad Nazim bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Karnival ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan warga kolej. Di samping memupuk budaya inovasi serta menyokong agenda pendigitalan pendidikan TVET negara. Peserta turut mengikuti lawatan ke Makmal, pameran inovasi, bengkel AI, sesi podcast serta pelbagai aktiviti interaktif sepanjang program ini berlangsung. Program diakhiri dengan penyampaian hadiah, cenderamata dan sesi bergambar, sekaligus menutup satu lagi program yang berjaya memperkukuhkan budaya inovasi dan transformasi digital di Kolej Vokasional Perdagangan. Pada 31 Julai 2026, Kolej Vokasional Perdagangan telah melaksanakan latihan pengungsian bangunan 2026 yang berlangsung dari jam 10 pagi hingga 11 pagi di seluruh kawasan kolej. Latihan ini melibatkan kerjasama Pegawai Angkatan Pertahanan Awam, Ahli Jawatan Kuasa Emergency Response Team atau ERT serta Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP.
Program ini bertujuan menguji keberkesanan pelan tindakan kecemasan atau Emergency Response Plan semasa menghadapi situasi kebakaran dan kecemasan. Selain itu, warga kolej turut diberi pendedahan mengenai tata cara pengungsian bangunan yang betul dan selamat. Di samping melatih semua warga kolej supaya bertindak dengan tenang, pantas dan berdisiplin ketika berlakunya kecemasan. Latihan ini turut menguji keberkesanan sistem komunikasi, laluan pengungsian dan kawasan berkumpul yang telah ditetapkan. Peserta juga diberikan pendedahan asas mengenai penggunaan alat pemadam api sebagai langkah awal mengawal kebakaran. Penganjuran latihan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan tahap kesiapsiagaan seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan, sekaligus memupuk budaya keselamatan serta kesedaran terhadap kepentingan pencegahan kebakaran di kampus. Tahniah diucapkan kepada seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan atas komitmen dan pencapaiannya yang terus mengharumkan nama institusi. Sebagai penutup, marilah kita hayati kata-kata motivasi ini. Masa ialah aset yang paling bernilai. Orang yang berjaya bukanlah mereka yang mempunyai lebih banyak masa, tetapi mereka yang mengurus masa dengan lebih bijak. Gunakan setiap minit untuk belajar, berusaha dan terus memperbaiki diri kerana kejayaan sentiasa berpihak kepada mereka yang menghargai masa. Saya Almira Auni Iman binti Muhammad Nur Kamal Dan saya Nurul Huda binti Suparti. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi dalam berita Semasa Dagang TV. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dagang di hati.